Okay guys, sebab kita tak selected pergi Old Trafford under era dan Safis Ali, kita pergilah Old Trafford dekat TRX. Dekat sini kita boleh lihat jersey-jersey Manchester United yang sebelum ni ditewaskan oleh ASEAN All-Star. Ni feeling Theatre of the Dreams. Yang ini section kegemaran saya sebab ada 16 jersey Manchester United pelbagai design. Yang ini adalah favourite design saya under Adidas. Combination Adidas dan Sharp adalah antara combo yang terbaik lah untuk jersey Manchester United. Apa pendapat anda? Okay, seterusnya ada favourite quote daripada former Liverpool punya player Alan Hansen yang bercakap Manchester United tak boleh menang anything with kids, merefer kepada Class of 92. Class of 92 ni terdiri pada Beckham, Scholes, Neville Brothers, Ryan Giggs dan Nicky Butt. Dan kejayaan terbesar mereka adalah of course the treble 99, Premier League, FA Cup dan Champions League. Untuk fans millennial ataupun Gen Z, bolehlah tengok dekat pameran ni, dah macam museum dah. Okay, the best part is korang boleh beli jersey original kat sini dan boleh dapatkan service name set dekat sini. Tak boleh cari makan gold digger macam ni. Antara paling laku adalah Bruno Fernandes dan Garnacho. Ada juga gambar-gambar legend Manchester United. Ada Ronaldo, ada Steve Bruce, Wayne Rooney dan favourite player saya adalah Roy Keane. So masih kecewa tak terpilih ke Old Trafford under Safis Ali dan era. Saya dapat bergambar juga di TRX ni, kira okey lah kan. So korang kalau nak pergi feel dekat sini, senang je, tanya kambing ni dekat mana sebab dia berhadapan sahaja dengan kedai kambing ni. Okay, thank you guys.